akan memberi laluan kepada istiadat mengarap panji-panji yang akan berlangsung pada 5 Jun di Dataran Pahlawan Putrajaya. Jadi untuk kita bercakap berkenaan dengan hal ini dan memahami lebih mendalam berkenaan dengan istiadat ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin, iaitu Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Sihat Datuk ya? Sihat. Dalam pada kesibukan sempat juga meluangkan masa ke studio kami hari ini. Kalau diikutkan ya, akan diadakan di Dataran Pahlawan Negara, iaitu pada esok 5 Jun, yang mana akan menyaksikan 5 panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong diarak oleh kontijen gabungan daripada Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Betul. Secara amnya mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan penonton berkaitan dengan istiadat ini. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang dan peluang untuk bersama kongsi dengan apa yang kita akan laksanakan pada esok hari dalam istiadat pembarisan mengarap panji-panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Istiadat ini diadakan bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2026. So mengarap panji-panji ini diadakan pada tahun pertama, tahun ketiga dan tahun kelima. So pada tahun ini adalah tahun yang ketiga untuk kita akan adakan istiadat ini. So istiadat ini melibatkan sebagaimana yang dinyatakan tadi, melibatkan 5 panji-panji yang di-Pertuan Agong ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang melibatkan panji-panji yang diperkenankan kepada Regimen Askar Melayu Diraja, Kor Armor Diraja, Regimen Ranger Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. So 5 panji-panji ini akan diarak di dalam istiadat tersebut. Ianya akan melibatkan lebih kurang di dalam pembarisan saja dan juga termasuk dengan lintas langsung, lintas hormat oleh Tentera Udara Diraja Malaysia seramai 57 dan juga 847 anggota. 57 pegawai, 847 anggota yang terlibat dalam pembarisan. Tetapi secara keseluruhannya ia akan melibatkan lebih kurang 147 pegawai dan juga 1000 lebih anggota. 1147 anggota yang terlibat di dalam pembarisan as a whole. So pembarisan istiadat tersebut akan diadakan bermula pada pukul 7.30 pagi lagi di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada besok hari 5 Jun. Dan sambutan ini, saya kira ini adalah sambutan yang cukup besar di peringkat kebangsaan ataupun peringkat nasional kerana sejak daripada dahulu lagi, salah satunya dalam simpanan Arsip Negara terdapat sekeping gambar istiadat mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin di Stadium Merdeka pada 7 Jun 1967 yang telah dilaksanakan oleh 400 pegawai dan anggota pasukan peninjau kini Kor Armor Diraja Malaysia yang dihadiri oleh ramai pembesar dan juga pemimpin negara. Jadi kalau kita lihat daripada dahulu sampailah sekarang, ini merupakan satu sambutan peringkat nasional yang cukup besar. Apa signifikannya untuk kita memahami perarakan ini, istiadat ini? Apabila kita cerita tentang event pada Jun tahun 1967 itu dan melibatkan 400 lebih pegawai dan anggota Kor Armor Diraja. Saya merupakan pengurusi Kor Armor Diraja. Jadi pada signifikannya istiadat perbarisan tersebut yang telah dilaksanakan, pada pengetahuan saya ianya merupakan satu pembarisan yang pertama kali dibuat untuk mengarap panji-panji yang di-Pertuan Agong. So panji-panji yang di-Pertuan Agong ini telah diperkenankan kepada Regimen Askar Melayu Diraja dan juga Kor Armor Diraja pada tahun 1963. Dan 1967 pada ketika itu panji-panji tersebut telah dibuat istiadat mengarap panji-panji kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang keempat. So signifikan terhadap istiadat tersebut kerana
panji-panji tersebut merupakan satu entiti kebesaran yang dah diperkenankan kepada Regimen Askar Melayu Diraja, Kor Armor Diraja dan juga Regimen Ranger Diraja selepas itu, dan Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. So ianya merupakan lambang ataupun simbol kepada perkhidmatan tersebut, penghargaan di atas jasa dan juga pengorbanan yang telah diberikan. Kerana kalau kita tengok pada 1967 pada ketika itu, ianya merupakan sebaik saja tamat daripada konfrontasi yang berlaku pada tahun 1965-1966. So pengorbanan ataupun jasa yang telah direkognize ataupun oleh Yang di-Pertuan Agong kepada perkhidmatan-perkhidmatan ini merupakan satu perkara ataupun entiti kebesaran yang perlu dijaga oleh anggota-anggota ATM, yang mana ianya merupakan, kalau kita lihat daripada zaman dahulu, panji-panji ini merupakan satu bendera yang perlu dijaga, yang perlu dipertahankan oleh anggota tentera. Itu yang pertama. Yang kedua, ianya merupakan satu perhubungan atau nexus antara ATM dan juga kepada institusi diraja. So dalam hal ini ATM merupakan satu benteng pertahanan yang patut mempertahankan kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, kedaulatan agama. Yang ketiganya adalah dia merupakan satu lambang kepada anggota-anggota tentera supaya menunjukkan ketaat setia kepada negara, lambang komradi yang dalam antara dalam satu-satu unit itu, supaya ianya dapat diteruskan oleh legasi-legasi yang akan datang. So signifikasi istiadat pembarisan ini juga merupakan satu lambang kepada Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Supreme Commander ataupun pemerintah tertinggi yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan, dinyatakan secara jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan. Begitu besar sebenarnya signifikan sambutan yang akan diadakan esok ini, dan juga kalau saya dah kongsikan juga tadi melibatkan panji-panji seperti mana juga dinyatakan oleh Datuk dan juga saya sebentar tadi, panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan panji-panji regimen. Jadi ini antara yang selalu didengari lah. Kalau boleh kita memahami lebih lanjut apa sebenarnya perbezaannya, Datuk? Okey, terdapat ada, kalau dilihat secara bentuk dan warna terdapat perbezaan. Okey. Kerana panji-panji Kebawahuduli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ni panji-panjinya berwarna kuning. Di tengahnya datanya warna kuning dan lambang yang diletakkan adalah jata negara dengan 2 karangan padi. Oh, okey. So dan di hujung sebelah kirinya itu ada lambang perkhidmatan yang diberikan, sama ada ianya Regimen Askar Melayu Diraja, Kor Armor Diraja, Regimen Ranger Diraja, Kor Armor Diraja, TUDM ataupun TLDM. So di keliling jata negara itu terdapat Battle Honour. Battle Honour ini adalah rakaman pertempuran-pertempuran yang di mana ianya terlibat. ATM terlibat, contohnya ada di Kongo, Darurat, Singapura, Battle of Singapore, dan juga tempat-tempat lain yang di mana pelibatan ATM berada di operasi-operasi di luar negara, sama ada di bawah PBB. Yang itu kita akan tampalkan. Kerana tampalan-tampalan ini akan memberi peringatan kepada anggota, pegawai dan juga anggota di masa hadapan. By this for them untuk diorang berbangga dengan pelibatan-pelibatan tersebut.
Manakala panji-panji yang dianugerahkan kepada regimen, panji-panji ini diperkenankan oleh Kebawah Duli Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, tetapi ianya dilaksanakan istiadat itu oleh Kenal Yang Dipertua. Kenal Yang Dipertua ni adalah terdiri daripada sultan-sultan di Semenanjung Malaysia. So di tengah dataran data kala ataupun warna kepada panji-panji itu mengikut kor ataupun perkhidmatan. Dan di tengah-tengah itu diletakkan lambang ataupun contohnya macam Kor Ahmad Diraja, kita letak gantlet berbentuk berbentuk tangan besi. Okey. Dan kalau kita tengok tadi kan visual yang kami berikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia itu, pengendaliannya sangat ada tertibnya. Dan panji ini saya kira bukan dia boleh ditukar ganti sebegitu sahaja, dan ia perlu melalui satu proses yang lama. Umurnya berapa dan bagaimana proses pertukarannya kalau ada kerosakannya, untuk kita memahami kebesaran panji-panji ini? Panji-panji ini akan sentiasa disimpan di dalam satu tempat khas, di dalam sebuah regimen. Ianya akan diletakkan di tempat yang mana anggota-anggota boleh lihat, ataupun biasanya sama ada di Balai Pengawal Pasukan ataupun di Wisma Perwira Pasukan. So bagi penjagaan apabila ia disimpan, ianya hendaklah disimpan di dalam satu tempat yang kedap udara supaya ianya tahan lama. Kalau kita nak letak, kalau kita tahan lama, kita letak dalam gel, kita letak gel dalam bahagian kedap udara supaya tahap kelembapan itu tidak merosakkan panji-panji ini. Dia buat daripada kain yang special ataupun yang dihaskan, dan pada ianya akan berkala untuk kita menghampar panji-panji itu, untuk kita jemur. Kita bawa keluar panji-panji itu, tetapi ianya apabila dibawa keluar, ianya tetap akan dibuat secara istiadat. Okey. Ada pembarisan yang kecil supaya ianya boleh diletakkan, dihamparkan. Pada kebiasaannya kita letak dalam drum ataupun tambu pasukan itu, kita akan letak drum dan ianya dihamparkan atas drum. Okey. Supaya benda itu akan dikeringkan. Dah cukup masa, kita angkat balik dan kita lipat balik, dan dengan penuh istiadat juga, dan disimpan balik di sama ada di Balai Pengawal maupun di Wisma Perwira. Itu untuk cara penyimpanan dan cara pengeluaran yang ni. Yang kedua, apabila apabila telah lusuh ataupun telah lama mengakibatkan ianya perlu diganti. So apabila satu panji-panji ini perlu diganti, ianya diadakan satu pembarisan penggantian panji-panji ini. Ianya perlu dibawa sampailah kepada Majlis Angkatan Tentera untuk diperkenankan bahawa panji-panji tersebut perlu diganti. Okey. So apabila telah diperkenankan untuk diganti oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, istiadat pembarisan itu akan dilaksanakan oleh Kenal Yang Dipertua. Kor tersebut macam Kor Ahmad Diraja, Kebawah Duli Sultan Terengganu merupakan Kenal Yang Dipertua. Beliau Kebawah Duli Tuanku akan berangkat untuk menepung tawa. Bermula panji yang lama itu akan dibawa masuk dahulu dan akan diarak keluar, dan panji-panji yang baru dia arak masuk dan ditepung tawa. Habis acara tepung tawa tu, panji-panji yang baru ni akan diarak di kalangan pegawai dan anggota-anggota, dan regimen itu berbangga bahawa mereka mendapat panji-panji yang baru. Manakala panji-panji yang lama ni sama ada ditanam ataupun disimpan sebagai kenangan. So itu yang lah. Dari segi penjagaan. Itu daripada segi penjagaan yang ni. Kalau penuh dengan istiadat. Betul. Dalam siaran langsung esok mungkin lebih detail. Detail lagi. Kalau panji-panji tu, kalau koyak, ianya ada berapa orang saja boleh jahit.
Sama ada isteri pegawai pemerintah dibantu oleh isteri RSM. So saya amat bersyukur isteri saya tak perlu jahit, because pada ketika itu Panji Rejman masih dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Okey, secara ringkasnya lah ya Datuk, bagaimana dari segi persiapan untuk menjelang esok? Ringkasnya Datuk. Okey, pada besok acara akan bermula pada pukul 7.30 pagi. Dan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ni pada jam 8.30 pagi. So akan dihadiri oleh ke bawah duli Tuanku telah berkenan untuk hadir berangkat ke acara tersebut, dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga Kabinet, wakil-wakil duta asing dan perwakilan dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan termasuk ATM dan lain-lain agensi. So kami berharap agar pembarisan besok dapat disaksikan, dapat dipertontonkan oleh seluruh rakyat Malaysia melalui media massa dan juga TV. Ya, kita akan siarkan secara langsung istiadat ini, jadi jangan lupa untuk terus saja bersama dengan kami pastinya di TV1. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Kerana Sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih. Banyak ilmu baru yang kita pelajari hari ini dan juga kita kongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, seterusnya 2 minit je. 2 minit je. Untuk 2 minit je pada hari ini kita akan berikan kepada anda semua cara buat bajet organik booster dari barang-barang dapur. Jadi bagaimana kita nak buat? Sebelum itu? Tapi sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu promo Panji ini. Sama-sama kita saksikan.